Kalau kita serius nak belajar Al-Quran, pilih guru yang betul itu sangat penting. Ini 5 tips pilih guru Quran. Pertama, lihat kelayakan guru tersebut. Ada latar belakang pendidikan agama yang jelas dan kalau bersanad, itu satu kelebihan yang besar. Kedua, semak latar belakang dia. Boleh tanya dari mana, institusi tempat dibelajar, media sosial atau kenalan yang pernah berguru dengannya. Yang ketiga, kaedah pengajaran. Ada guru yang ajar secara fizikal, ada juga secara online. Pilih ikut kesesuaian masa dan komitmen kita. Keempat, struktur kelas. Guru yang bagus selalunya bersistem. Ada jadual, ujian, sesi percubaan dan penilaian secara berperingkat. Dan kelima, nilai tambah. Selain tajwid, ada guru yang tawarkan kelas tadabbur, hafazan, aktiviti praktikal dan sebagainya. Ini sangat membantu tambah kefahaman kita. Ingat, belajar Al-Quran bukan soal usia, tapi soal niat dan usaha. Pilih guru yang betul supaya perjalanan ilmu kita lebih terarah. Nak tak mantapkan asas sebutan huruf? Klik link yang disediakan.